Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka washrah alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Buku surat 157. Baik, lepas ni saya nak mulakan tajuk ini dengan level kamu situasi lah. Okay, kamu bayangkan nanti kamu saya akan panggil. Sekarang saya akan bayangkan dulu. Bayangkan kamu di situasi sekarang kamu tinggal kat mana? Negeri apa ni? Okey. Kamu sekarang berada di negeri Selangor. Betul tak? Kamu kat sini. Lepas tu kamu parent minta pindah ke Perlis ataupun pindah ke Johor. Okey, apa perasaan? Ni, bila 3 hari nak pindah ni. Okey, saya akan tanya semua orang. Okey, Amin, apa perasaan kamu? Sedih saja. Oh, gembira juga, ada juga kan. Sedih dan gembira. Kalau perempuan dia rasa sedih. Kenapa kamu sedih? Oh, ini kawan-kawan semua dah jumpa tak? Dia mungkin akan jumpa tapi susah lah jumpa kan, jauh. Okey, yang belah sana, Ahmad rasa apa? Nak pindah ni, tempat yang kamu tak kenal. Nak kenal tempat tu. Kawan-kawan orang baru semua rasa apa? Rasa gembira, excited nak jumpa orang baru. Semua orang kat sini kita kawan je lah kan. Okay, faham? Tapi untuk Nabi, dengar ya, peristiwa hijrah ni berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Tahun ke-10 kenabian, Nabi telah kehilangan 2 orang yang sangat dicintai. Siapa? Khadijah dan Abu Bakar, isteri dan juga Abu Bakar. Bila dah ada 2 orang tu, ibarat kedua belah bahu ni tak ada sokongan. Ibarat tak ada sokongan. Tapi masih ada sahabat. Itu tak ada keluarga. Dia lain. Ada keluarga, sahabat, dia ada macam posisi dalam kita yang sendiri juga. Okey, jadi semangat tu dah kurang sikit. Tapi Allah hadirkan Nabi dengan Isra Mi'raj, betul tak? Okey, lepas tu tentangan terus berlaku. Kita kan dah belajar tajuk sebelumnya. Tentangan terus berlaku sampailah satu peringkat kaum musyrikin merancang untuk membunuh Nabi. Waktu mereka rancang dekat tempat nama dia Darun Nadwa. Nama tempat dia Darun Nadwa. Mereka mesyuarat kat sini. Nak bunuh ke, nak tangkap ke, nak usir, nak halau daripada negeri Mekah. Okey. Jadi keputusan mereka setelah berbincang, mereka nak bunuh. Okey. Mereka bukan sekadar nak bunuh. Mereka kan banyak puak kan dalam Arab ni kan. Mereka pilih satu puak tu, dia akan pilih seorang yang paling kuat, yang paling kasar, kuat, yang paling hebat dalam berperang untuk tangkap Nabi, untuk bunuh Nabi. Nampak tak betapa diorang plan tu cantik? Sebab apa? Sebab diorang tak nak bila mereka dibunuh Nabi kita, kira macam Bani Hashim perasan. Kira macam diorang nak buat pembunuhan tu nampak macam tak dirancang lah. Nak bunuh dia, tiba-tiba dah dia wafat. Tu plan mereka. Tapi Allah kata berhijrahlah ke negeri Yathrib. Ada asalnya nama dia apa? Yathrib. Untuk Yathrib ada orang-orang Ansar tinggal di Yathrib. Okey, mereka ni dah
Dah pernah dengar dah? Seorang Nabi akan muncul di hari akhir zaman, akan muncul membawa sinar risalah Islam. Yang dah dengar. Mereka kenal Nabi Muhammad tu sebagai itulah Nabinya. Dan mereka telah pelawa Nabi untuk datang ke Yathrib untuk jadi pemimpin. Itulah. Okay. Jadi sebabkan dua ni, satu Allah suruh, satu lagi mereka dah pelawa datang. Jadi Nabi pun bersegera. Jadi bersegera pergi berhijrah. Sekarang ni kita pergi ke maksud hijrah Rasulullah daripada bahasa dan juga istilah. Saya nak minta Fayat ada. Fayat Fayat kalau baca kan pada bahasa. Hijrah pada bahasa. Amin. Hijrah pada bahasa ialah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Daripada Mekah ke Madinah. Okey. Kita sana. Ashraf. Okey, apa pula istilah? Istilah ialah perpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah atau Yathrib. Peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 Rasulullah. Tahun berapa? 13 Maksud Rasulullah itu macam ni tau. Kita kan sebelum ada tarikh, ada kalender hijrah ni, kalender hijri, kita kan guna Masihi kan. Okey. Lepas tu bila dah adanya peristiwa hijrah, mulalah 1 hijrah, 2 hijrah. Sekarang 1446 hijrah. Jadi mula daripada hijrah Nabi. Itulah asal usulnya. Siapa yang buat kalender hijrah? Masya Allah, hebat. Kamu semua yang hebatlah Umar Okay. Sekarang ni kita dah tahu apa maksud pada bahasa dan juga istilah. Okey, cuba kita fahami dan hafal sikit-sikit. Nanti saya rasa kamu tulis dalam buku nota kamu tanpa tengok buku. Fahamkan dulu baru hafal. Kalau hafal terus saya tak masuk. Sedang menghafal tu. Saya tanya ni, sedang kamu hafal maksud hijrah Nabi, ada tak hijrah ni maksud lain? Contohnya, apa maksud hijrah daripada hijrah lain? Maksud lain lah hijrah ni apa sebenarnya? Betul nak jawab? Cuba selama. Maksud lain, sekarang bila kita selesai
daripada kehidupan yang buruk kepada kehidupan yang lebih baik. Daripada kehidupan yang buruk kepada lebih baik. Contoh. Bukan sini satu contoh, bukan sini satu lagi. Satu contoh. Macam mana hijrah? Berdasarkan yang itulah. Yang tadi. Contoh. Kepada mencarut, suka cakap kotor, kepada tutur lebih sopan, lembut, betul? Ini? Masya Allah. Tulus ikat kepada labur. Daripada tutup dada, tutup dari labur. Itu kita awak tak? Kita awak dalam suara. Ainu. Banyak akan perkara yang kita boleh perbaiki kan. Itu masuk juga lah. Okey, dah sedia ke untuk saya suruh kamu tulis dalam kertas? InsyaAllah. Kalau kamu ingat key point dia, kamu akan boleh tulis. Okey. Tulis dalam dawi. Nanti kita nak check. Boleh siapa peserta? Ada orang mungkin besar ni mungkin ada. Boleh tulis ya? 5 minit je tulis. Ada bahasa dan juga hijrah. Maksudnya hijrah Rasulullah. Jadi bukan dalam Quran tak. Cepat tulis. Ada pen tak? Pinjam pen. Tulis apa yang kamu hafal. Okey, cepat. Buku tu dah siap tulis dulu. Ada bahasa apa? Cepat. Lagi 3 minit. Jangan pada tahun keberapa kalian tu jangan lupa. Tulis di joki.
cek ya, meja ke meja. Ada kamu tulis sekejap. Okey, semua dah siap? Okey. Saya pun dah pergi cek tadi seorang semua tulis. Bagus sebab semua tulis Jawi. Okey. Kita dah selesai. Okey, nanti kita akan bagi stiker seorang satu. Kita gerakkan stiker daripada sini. Ini gerakkan satu. Okey, ambil satu je. Okey, tapi dalam kamu sudah mengambil stiker tu, mulut kena? Ya. Okey, senyap. Kerana kita nak belajar peristiwa penting pula ketika hijrah Rasulullah. Yang ini semua orang kena fokus. Seperti melibatkan tarikh, melibatkan banyak nama-nama orang dan juga peranan-peranan yang berbeza-beza. Okey. Semua buka. Kita ada kitab Safhah Mi'ah Wasitun 160. Cuba baca sekejap semua orang. Belajar baca sekejap. Yang 27 sofa dah tadi di Mekah. Dah pas-pas kan? Siapa nak cerita dekat kelas?
tarikh 24. Malam yang paling getir, hari yang paling getir, sesungguhnya berlaku pada ini. Permulaan hijrah. Okey, siapa nak kerjakan? Korang. Apa nama tadi? Okey, cuba. Kita semua ada membantu. Okey. Dekat okey. Kita nak dengar ya. Akan kita bercerita. Bercerita secara ringkas tapi padat dan semua boleh faham. Okey, suara buat lagi ya. Dia menggantikan tempat Rasulullah SAW untuk menunjukkan musuh dan dia duduk bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menelusuri jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang yang datang ke Madinah. Maksudnya Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar dia melalui jalan Laiha dan yang orang Madinah tak biasa lagi. Orang Mekah, orang Mekah tak tahu. Allah Ya, berikan tepukan pastinya. Tu pada kali yang sama tadi dah berhenti kan? Ada di dua kotak bawah tu. Saya minta kumpulan ni seorang tolong bacakan senabinya. Tolong ceritakan lagi dua kotak yang last. Okey. Tadi kita dah sampai kepada Amir bin Khairah tadi menghilangkan jejak Nabi dan juga Abu Bakar. Sepatutnya apa yang berlaku? Siapa nak sambung? Korang sambung? Sambung. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fokus semua. Setelah masyarakat masyarakat Arab melakukan operasi besar-besaran di mencari Nabi Muhammad SAW. Mereka semua menawarkan 100
ekor unta. Itu merupakan harta yang paling banyak. Setelah itu, mereka berkongsi cari Nabi di melata tempat. Mereka ada di kalangan mereka yang telah sampai di Gua Sur, tetapi dengan izin Allah, mereka tidak dapat menemui Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Pada ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq merasa sangat takut kerana para kaum Quraisy telah masuk ke dalam mihrab. Baginda Nabi Muhammad SAW menerangkan Abu Bakar Siddiq seperti yang telah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 40. InsyaAllah itu saja. Terima kasih Aris. Berikan tepukan untuk Aris. Ada cerita tak? Berapa ekor unta yang telah bikin flower? Kita telah menggunakan Muhammad 100 ekor unta. Okey, kemudian tentang keadaan di dalam gua ketika itu, Abu Bakar sangat takut kan? Nabi pun bacakan ayat apa? Ayat 40 surah Taubah. Okey. Saya bacakan ayat dia, kamu baca maksud dia sama Ayat dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Okey, Azim, tolong bacakan maksud. Ya. Jika kamu tidak menolongnya, yakni Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang-orang kafir, ini musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika kedua-duanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita. Maka Allah meluruskan kemenangan ke atas dan membantunya dengan negara yang kamu tidak melihatnya. Dan menjaga kalimah orang-orang kafir itulah yang benar, dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha. Boleh faham ke semua? Ayat ini paling jelas tadi kamu dengar apa? La tahzan inna Allah ma'ana. Paling jelas lah. Memang ayat yang menenangkan Abu Bakar. Kerana kita sangat cemas dan dah takut. Okey. Kita terus kepada kotak kedua, Gua Sur. Setelah 3 hari di Gua Sur, Gua Hira, Gua Sur, mereka menuju ke Madinah bersama-sama dengan seorang penunjuk jalan, iaitu seorang musyrik yang jujur bernama siapa? Aufi, namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Semua kelas, sebutkan namanya siapa? Allah bin Ubay. Boleh je tak macam ni?
Cuba buat diri dalam masa 7 minit. Sunting maju-maju.
Oh, so kita doa yang dia Cuba suruh. siapkan dalam lagi 2 minit. Siapa teman-teman seperti isi dok. Tengah ni sebenarnya reaksi. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Bagaimana siap dulu? Semua saya siap. Macam ni isi kita masuk. Ni sini. Yang perempuan macam mana? Hampir siap ke? Lagi 3 minit. Oh, ini Kena ada seorang wakil kumpulan pulang dan semula barang-barang. Orang susun di atas ni. Kita di yang kursi mana? Dia susun ni. Kumpulan ni cepat sikit. Yang semua aku tunjuk.
Aku dengan Ini dah. tiga. Pakai sama hijau. Cik tunggu sikit. Yang membawa apa? Dah siap, cek dulu. Okey, saya jumpa tapi saya dah siap. Okey, kita dulu. Lama. Tadi dah tiga. Satu, dua, tiga. Okey, cek Mana aku buat? Lagi. Ya. Naik. Jadi, Airnya nak. yang pertama, yang kedua, bulan. Kamu kunci kau kan? Air lautan cahaya maya Okey, awak dah siap tapi ini siap dulu. Okey. Mas Kuba ke atas. Ya, kata kau bawa sini. Makan kasih satu. Aku tak kasih. Jadi jatuh mana? Jatuh. Jatuh mana? Okey.
Yang belum saya tembak pasang ke depan. Yang sudah tembak tu. Garis down. Sebab banyak hadiah hari lain. Mula cuma hari tak. Tangan awak. Okey. Settle semua. Saya nak semua hantar ke depan. Hantar ke sini. Barang-barang. Semua hantar ke depan. Itu. Okey. Ada makalet. Jangan monyet bayar. Bulan 2, 3, 4. Jadi kalau betul saya bagi hadiah. Saya tahu. Ada bukan Tekan bawah sudah. Tekan siapa? Okey, semua dah siap kan? Kita hantar ke depan, dah pulangkan magam dan gunting. Kamu boleh pulang.